Salam sejahtera. Dalam episod 1, kita tanya siapa mau bangkit sihat. Dalam episod 2, kita bincang realiti. Kaya aset, miskin kesihatan. Hari ini, kita naik satu tahap lebih dalam. Hari ini, kita ubah cara melihat kesihatan. Kesihatan bukan produk, ia infrastruktur. Ramai orang melihat kesihatan sebagai produk. Ambil satu pil, minum satu jus, cuba satu diet, ikut satu trend, selesai. Tetapi itu bukan kesihatan. Itu eksperimen. Kesihatan sebenar adalah sistem. Bahagian pertama. Apa maksud infrastruktur? Infrastruktur ialah sesuatu yang tidak glamour, tidak selalu nampak, tetapi menentukan semua hasil. Contohnya, jalan raya, sistem elektrik, sistem saluran. Tanpa infrastruktur, aktiviti lumpuh. Begitu juga badan. Tanpa sistem nutrisi yang stabil, tanpa sistem tidur yang konsisten, tanpa sistem pemantauan, produktiviti akan merosot perlahan-lahan. Analogi tanah. Bayangkan anda ada kebun sawit. Adakah anda hanya beli baja dan harap hasil naik? Tidak. Anda perlu sistem saluran, sistem jadual baja, sistem kawalan perosak, pemantauan berkala. Tanpa tanah yang ada sistem, tanah tanpa sistem akan rosak walaupun ada baja terbaik. Tubuh juga begitu. Produk terbaik tanpa sistem tidak memberi kesihatan jangka panjang. Bahagian 2. Sistem pemilihan. Sistem bermula dengan pemilihan. Bukan semua makanan sesuai. Bukan semua trend kesihatan selamat. Bukan semua produk berkualiti. Tanpa sistem pemilihan, kita jadi pengguna rawak. Sistem pemilihan bertanya, apa perlu masuk? Apa perlu ditapis? Apa perlu dielakkan? Jika kita tidak ada sistem pemilihan, kita hanya mengikut pasaran. Bahagian ketiga. Elimination sebelum addition. Kita buat persingkiran dulu sebelum penambahan. Ini prinsip paling penting. Ramai orang mahu tambah vitamin, tambah minuman, tambah ubat, tambah suplemen. Tetapi jarang orang bertanya, apa yang perlu dibuang dulu? Kurangkan gula, kurangkan makanan ultra proses, kurangkan tidur lewat, kurangkan tekanan kronik. Dalam kebun, anda buang rumput sebelum tambah baja. Dalam badan, anda buang beban sebelum tambah nutrisi. Itulah elimination melindungi sistem. Addition hanya menyokong. Bahagian keempat, jangka masa panjang. Infrastruktur dibina untuk 20 hingga 30 tahun. Bukan untuk
30 hari. Kesihatan yang sebenar tidak diukur dalam minggu. Ia diukur dalam dekad. Masalah kita ialah kita mahu hasil cepat. Kita mahu hasil bukti segera. Kita mahu perubahan dramatik. Tetapi metabolisme tidak bekerja begitu. Ia bekerja secara kompaun. Perubahan kerja tambah konsisten, tambah masa, persamaan hasil besar. Bahagian kelima, infrastruktur badan. Mari kita susun secara jelas. Jika badan adalah infrastruktur, ia perlu ada sistem nutrisi stabil. Ia perlu ada sistem tidur konsisten. Ia perlu ada sistem pergerakan. Ia perlu ada sistem pengurusan tekanan. Ia perlu ada sistem pemantauan berkala. Tanpa sistem ini, kita hanya menunggu simptom. Dan simptom bukan sistem. Simptom adalah amaran keserosakan. Realiti yang perlu diterima. Ramai orang sanggup bina rumah konkrit. Pasang sistem elektrik terbaik. Buat pelan jangka panjang untuk tanah. Tetapi padan sendiri tiada pelan. Sedangkan padan adalah aset pengurusan utama. Tanpa padan sihat, tanah tidak boleh diurus. Tanpa padan sihat, bisnes tidak boleh dipantau. Tanpa padan sihat, keluarga tidak boleh dipimpin. Kesihatan adalah layer asas. Semua layer lain bergantung padanya. Penutup penghakiman baru. Mari kita ubah satu kepercayaan. Kesihatan bukan sesuatu yang kita ambil. Kesihatan adalah sesuatu yang kita bina. Bina melalui penapisan. Bina melalui pengurangan. Bina melalui konsistensi. Bina melalui masa. Tanah perlukan sistem saliran. Tubuh perlukan sistem nutrisi. Tanah perlukan penjagaan jangka panjang. Tubuh juga begitu. Jika anda benar-benar mahu bangkit sihat, jangan cari produk, cari sistem. Jumpa anda dalam episod keempat. Kenapa orang hanya bertindak bila sudah sakit? Salam sejahtera.